Aku rasa ni lah earphone gaming yang paling selesa pernah aku pakai, tak tipu. So guys, ini dia earphone daripada Blackstone G31 Venom. Sebelum aku ulas dia punya spek, satu je aku nak cakap. Memang sangat-sangat selesa, aku tak tipu. First adalah sebab earphone dia jenis cangkuk macam tu tau. Bila pakai macam ni sebenarnya adalah jenis earphone yang artis-artis pakai untuk perform dekat stage. And yang kedua, design dia sangat-sangatlah ergonomik. Dia nampak clean tau, kau nampak tak? Untuk jenis sambungan dia menggunakan 3.5mm headphone jack. Tapi jangan risau, kalau korang pengguna iPhone, korang boleh pilih option untuk lightning cable, so dia akan bagi adapter dekat korang. And dia compatible untuk korang gunakan dekat smartphone, PC and juga PS5. Tak kisahlah apa-apa konsol tu selain PS5 pun boleh juga. Dari segi bunyi pula, yang ni memang best. Disebabkan dia adalah jenis headphone wired, memang tak ada latency langsung. Aku dah gunakan untuk main PUBG, so setakat nak dengar footstep enemy, nak dengar sound keliling, memang tak ada masalah, tak ada latency. Mic dia pun best, cuba korang dengar. So guys, ini dia mikrofon daripada Blackstone G31 Venom. Apa pendapat korang? Okay je kan? Best apa? Alah, untuk main game kan? Untuk design dia pula pun sangat-sangat cantik. Korang tengok aku pakai dekat telinga ni. Dekat kotak ni dia tulis jenis Cave Style Hello Design. So sejujurnya bila aku tengok harga earphone ni, aku macam tak logik lah dengan apa yang dia boleh bagi. Earphone gaming pula tu. So guys, kalau berminat boleh tekan beg kuning dekat bawah.